Tarif elektrik baharu mulai 1 Julai. Lebih 23 juta rakyat tidak terjejas. Ini adalah satu berita yang menggembirakan rakyat Malaysia. Baru-baru ni, masing-masing daripada kita ni rasa gusar, rasa risau bila kita dengar ada beberapa pihak tu duk kata tarif elektrik ini akan membebankan rakyat. Kos nak bayar bil tiap-tiap bulan itu akan meningkat. Jadi kita percaya dan kita rasa risau. Suruhanjaya Tenaga memberitahu kadar purata tarif asas diselaraskan berdasarkan anggaran kos pembekalan elektrik bagi tempoh RP4 dan ditetapkan pada kadar 45.40 sen per kilowatt berbanding 45.62 sen per kilowatt yang diluluskan pada Disember 2024. Jadi kalau kita tengok kat sini jelasnya ada penurunan sebanyak 19%. Jadi pengguna domestik macam kita yang berada di dalam kalangan 23.6 juta pengguna ni tidak akan terjejas dan akan menikmati kadar elektrik yang lebih adil. Ini adalah jadual yang dilaporkan ataupun dikongsikan oleh pihak TMB. Yang mana comparison di antara current bill dan juga new bill yang akan diperkenalkan pada 1 Julai 2025. Dan ini juga adalah purata penggunaan rakyat Malaysia yang berada di dalam 23 juta tersebut. Cuba kalian ambil bil elektrik dekat rumah, tengok berapa penggunaan kalian tiap-tiap bulan dan bandingkan harga tersebut. Kalau sebelum ni sebagai contoh kalian guna 200 kilowatt per hour, kalian perlu bayar sebanyak 39.60 sen. Dan yang terbaru selepas 1 Julai nanti, kalian hanya membayar sebanyak 38.85 sen sahaja. Kat situ jelas dah ada penurunan. Walaupun sebelum ni adalah beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab memainkan isu ini dengan mengatakan kos itu akan melambung tinggi. Siap bagi kira-kira. Kononnya rumah Pak Ali ni pakai sampai 1,800 kilowatt per jam setiap bulan. Dan jelasnya ia adalah satu contoh yang sangat tidak munasabah. Yang lagi tak munasabah bila individu itu mendakwa penggunaan 1,800 kilowatt per jam setiap bulan itu, bil semasa hanyalah RM480. Sedangkan kalau kita tengok kat sini, rujuk kepada current bill yang pakai 900 kilowatt per hour setiap bulan, bil dah cecah RM415. Takkanlah pakai sekali ganda daripada nilai ni, kos setiap bulan tambah RM65 sahaja. Jadi walaupun namanya Pak Ali, tetapi Pak Ali bukanlah individu yang tergolong dalam golongan M40 dan B40. Dan adalah pihak yang baik hati, tolong kirakan kos sebenar Pak Ali setiap bulan merujuk kepada kira-kira yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Dan faktanya, Pak Ali hanya gunakan sekitar 1,050 kilowatt sahaja dalam masa sebulan. Tak tahulah individu tu dapat daripada mana ataupun dia kira macam mana sampai dapat 1,800 kilowatt per jam setiap bulan. Jadi saya sarankan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita mendapatkan maklumat dari sumber yang sahih. Takut kita nanti akan terpengaruh dengan sentimen-sentimen yang disebarkan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Kerana niat mereka hanyalah untuk memburukkan kerajaan hari ini. Walhal, tindakan daripada kerajaan hari ini sangatlah mementingkan kepentingan majoriti rakyat di dalam negara. Dan tidak mungkin kerajaan Madani nak membebankan rakyat di dalam negara ini. Assalamualaikum.